Hai semua, welcome again. See you again dekat video saya kali ni. Hari ni video saya agak special sikit lah sebab hari ni saya nak tunjuk saya punya pokok. Korang tahu pokok apa ni? Nampak macam pokok terung kan? Tapi dia memang pokok terung, tapi ni bukan sebarang pokok terung. Okay, so yang ni saya tanam pokok terung asam ataupun terung Dayak. Sikit special lah sebab ni first time saya tanam pokok terung asam. Okay, sebab saya teringin nak makan terung asam, saya google, saya tengok dekat Shopee harga dia mahal. So saya rasa baik saya tanam lah. Walaupun kalau setakat nak beli, nak rasa sekali makan tu boleh je, tapi saya rasa sebab saya nak tanam benda ni, so saya tanam lah. Okay, so ini pokok saya tanam. Saya tanam dalam 3 pokok. So yang tumbuh cuma 1 saja. Yang lain pun tumbuh juga tapi kat sana, tapi dia kecil lagi. Okay, so ni video dia special sikit sebab saya punya pokok terung asam dah berbunga. Saya rasa dah berbunga. Kalau korang nampak ni kat sini. Okay, okay, kalau korang tengok ni kan, ni dia punya bunga I think. So dia dah tak lama dah ni kot nak berbuah. So saya harap dia berbuah lah sebab katanya pun dia dah berbunga kat sini tapi dia tak jadi. So kat sini saya nampak macam menjadi je. So bila kita nampak dia menjadi macam ni, harap dia betul-betul berbuah dan juga menjadi supaya saya dapatlah saya try. Saya makan terung asam ni sebab saya dah lama nak makan kan. Okay, so saya rasa saya tak pernah tengok terung asam sebelum ni. Tak pernah makan dan juga tak pernah tanam. So saya rasa agak beza sikit sebab lagipun saya tak pernah tanam terung sebenarnya. So ni first time saya tanam pokok terung dan juga terus terung asam. Saya tak tanam pokok terung yang spongy tu. Okay, so kalau you all pernah tanam terung asam, kalau ada ilmu ke apa nak bagi pokok ni berbuah cantik ataupun pokok ni terung asam tu berbuah, korang bolehlah share. Sebab ni saya first time ni tanam pokok terung asam sebab saya teringin sangat nak makan buah terung asam. Terung asam Dayak tu lah yang warna kuning-kuning tu kan. Selain daripada pokok terung asam, saya tanam bayam. Tapi saya sebenarnya beli order bayam kampung, bayam yang daun lebar tu kan. Tapi saya rasa saya kena tipu lah. Dia hantar saya bayam biasa je. Tapi tak apalah. So kat sini ada pokok mata kucing yang saya belum tanam. Kat sini ada pokok nanas. And then tu anak pokok terung asam yang satu lagi. And then kat sini ada pokok cincau. Saya tanam pokok cincau. Okay, so ni cincau hijau. Okay, cincau hijau ni yang ramas-ramas tu, dia kuali lendir tu kan. Dia bukan cincau hitam, ni cincau hijau. Ni cincau hijau pokok bukan cincau hijau yang merambat tu. Yang ni cincau hijau pokok. Okay, selain daripada tu saya tanam pokok keladi sebab saya suka makan keladi. So setiap kali nak makan keladi memang saya akan ambil pelepah dia satu-satu. Okay, berbalik pada pokok terung asam ni, saya cuma nak tunjuk video untuk siapa-siapa yang tahu pasal cara tanam ataupun bagaimana nak bagi jaga dia ataupun nak bagi dia berbuah macam mana. Korang boleh komen kat bawah and then share korang punya experience lah tanam pokok terung asam ni, macam mana nak bagi dia berbuah cantik elok. Korang boleh share sebab ni saya first time tanam pokok ni. Saya rasa tu je lah video saya kali ni. Saya cuma nak tunjuk saya punya pokok sahaja, pokok terung asam ni. Bagi siapa yang tahu macam mana nak jaga dia, bagi dia berbuah cantik dan juga tahan lama, korang boleh komen di bawah. Okay, so terima kasih dah menonton video saya kali ni. Bye.